kita melihat perlunya juga adanya penyelarasan kerjasama di antara agensi kerajaan. MyCC sendiri, begitu juga MOTEK, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk memperkemaskan dan meningkatkan ketangkasan penguatkuasaan dalam konteks melihat kepada terdapat kita lihat ada kecenderungan wujudnya unsur-unsur yang bertentangan dengan persaingan di kalangan OTAs, Online Travel Agencies, dan sebenarnya senario ini telah dikesan oleh Badan Kawal Selia Persaingan Authority di beberapa negara yang lain, contohnya ni Hong Kong, Japan dan juga China, dan kita melihat kecenderungan itu melalui review ini. Amalan perniagaan yang bertentangan dengan Akta Persaingan itu wujud, maka perlu untuk dilaksanakan siasatan bersama meretasi agensi-agensi yang diterajui oleh MyCC, contohnya dalam isu yang terkait dengan price parity, sebab kita melihat wujudnya amalan untuk memperkenalkan price parity, termasuklah juga dalam konteks rejim commission fee yang bukan hanya membebankan ataupun merencatkan perkembangan hotel-hotel, tour agency, tetapi yang paling penting juga dengan adanya price parity ini juga akan memberi kesan kepada consumer, kepada rakyat untuk mendapatkan better deal. Jadi saya menggesa supaya MyCC bekerjasama segera dengan MCMC dan juga MOTEK untuk ditingkatkan penguatkuasaan melihat kepada OTS ini, sebab kita tahu memang trend kepenggunaan khususnya di kalangan the younger generation, orang-orang muda pun banyak menggunakan kemudahan OTS ini untuk pembelian pakej-pakej pelancongan dan travelling. Kajian ataupun market review ini dilaksanakan sebenarnya sejajar dengan kefungsian KPDN itu sendiri, iaitu untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang mampan dan juga progresif sekaligus melindungi pengguna, khususnya dalam mewujudkan persekitaran ataupun ekosistem pasaran yang adil dan juga sehat. Begitu juga sebenarnya bukan hanya pengguna tetapi melindungi semua stakeholders dalam ekosistem digital economy ini. Dan kajian ini sebenarnya telah dibuat selama 18 bulan dan telah pun siap, dan saya sendiri akan membawa ke Jemaah Menteri dalam bentuk nota Jemaah Menteri, sebab kita melihat review yang dilaksanakan ini adalah amat baik, dan saya melihat secara keseluruhannya melalui kajian ini terdapat 18 shore yang telah dikemukakan, dan ada 3 shore penting yang saya lihat. Pertama adalah keperluan untuk mewujudkan apa yang kita namakan sebagai Central Digital Economy Task Force. Kita tahu ekosistem digital economy ini melibatkan pelbagai pihak. Kalau di peringkat kerajaan sendiri, banyak agensi-agensi dan kementerian yang mempunyai bidang kuasa. Dalam kepelbagaian bidang kuasa ini, kita lihat perlu satu Central Digital Economy Task Force untuk melihat kepada jurang kawal selia yang ada. Apa lagi kerangka perundangan dalam kerangka perundangan sedia ada ini, apa lagi kelompongan yang ada, sama ada dari segi undang-undangnya, begitu juga dalam aspek penguatkuasaan dan juga pemantauan. Jadi perlu, sebab kita tahu bahawa nilai kepada digital ekonomi ini semakin membesar di Malaysia, dan boleh disebutkan bahawa kalau di rantau kita ini, negara kita antara perkembangan ekonomi digitalnya amat besar. Maka perlu untuk ke depan supaya kita mempunyai bukan hanya kawal selia tetapi pemantauan, penguatkuasaan yang menyeluruh. Jadi saya melihat kajian ini tampil dengan shore tersebut yang penting untuk kita di peringkat kerajaan laksanakan.